Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Juara binti Kamaruzaman dari kelas Bahasa Melayu kumpulan 3. Pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah pidato untuk kerja khusus bagi subjek PMMB 1134 iaitu keterampilan berbahasa. Berdasarkan kerja khusus tersebut, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk Teori Pemerolehan Bahasa Behavioris adalah asas kepada pembentukan keterampilan berbahasa. Bismillahirrahmanirrahim. Pucuk manis bermatang budi, pucuk purut digetus rusa. Yang manis bernama budi, yang indah bernama bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terima kasih pengacara majlis, yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, barisan para panel hakim yang sentiasa berada di paksi kebenaran, penjaga masa yang begitu peka dengan edaran jam, para guru dan hadirin-hadirat yang saya kasihi sekalian. Berdirinya saya di sini tidak lain dan tidak bukan ingin menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk Teori Pemerolehan Bahasa Behavioris adalah asas kepada pembentukan keterampilan berbahasa. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, seperti yang kita sedia maklum, keterampilan berbahasa merupakan aspek penting dalam kehidupan sesebuah masyarakat kerana ia menjadi medium utama dalam komunikasi, pendidikan serta pembangunan negara. Keterampilan berbahasa ini juga penting dalam kalangan murid-murid di Malaysia bagi meningkatkan pembentukan jati diri serta kejayaan akademik dan sosial mereka. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, keterampilan dapat didefinisikan sebagai kecekapan atau kemampuan yang tinggi, manakala bahasa pula merupakan sistem lambang bunyi yang digunakan sebagai alat perhubungan dalam sesuatu kelompok manusia bagi melahirkan perasaan dan juga fikiran. Oleh itu, secara keseluruhannya, keterampilan berbahasa bermaksud kecekapan dan kebolehan yang tinggi ketika berbahasa melalui kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan juga menulis bagi menyampaikan sesuatu mesej sama ada secara lisan maupun bertulis dalam urusan pekerjaan atau seharian seseorang. Tuntasnya, tajuk pidato saya pada hari ini bakal menyingkap mengenai teori pemerolehan bahasa behavioris yang merupakan asas kepada pembentukan keterampilan berbahasa. Oleh itu, izinkan saya untuk menjelaskan dengan lebih terperinci tentang wacana ilmiah saya pada hari ini. Para hadirin yang budiman, sebagai pembuka tirai perbincangan yang pertama, adalah baik jika kita menelurusi maksud teori pemerolehan bahasa terlebih dahulu. Teori pemerolehan bahasa merupakan satu kaedah atau cara seseorang memperolehi ilmu berkaitan bahasa. Ia wujud kerana kepelbagaian pandangan dalam kalangan ahli bahasa tentang pemerolehan bahasa. Teori behaviorisme dalam pemerolehan bahasa adalah teori yang berpendapat bahawa bahasa diperoleh melalui pembelajaran berdasarkan penguatan dan juga pengulangan. Menurut teori behaviorisme ini, kanak-kanak mempelajari sesuatu bahasa dengan cara meniru apa yang mereka dengar daripada orang di sekeliling mereka, serta proses ini turut dibantu juga oleh penguatan atau ganjaran dari orang dewasa atau persekitaran. Teori ini menekankan kajian terhadap tingkah laku yang dapat diperhatikan dan diukur yang turut dipengaruhi oleh rangsangan persekitaran. Menurut tokoh terkenal iaitu Siti Hajar Abdul Aziz 2009, tingkah laku atau behavior dapat merujuk kepada aksi dan reaksi manusia atau haiwan dalam bentuk gerak balas hasil daripada rangsangan dalaman ataupun luaran. Saudara-saudari yang dihormati sekalian, teori behaviorisme ini terbahagi kepada dua jenis iaitu teori pelaziman klasik
dan juga teori pelaziman operan. Antara tokoh-tokoh yang terlibat dalam teori behaviorisme ini ialah Ivan P. Pavlov dan juga Edward Thorndike. Bagi teori pelaziman klasik, Ivan P. Pavlov yang merupakan seorang ahli sains daripada Rusia. Beliau mendapati bahawa anjing dapat diajar untuk mengaitkan bunyi loceng iaitu rangsangan neutral dengan makanan iaitu rangsangan tidak bersyarat. Sehingga akhirnya bunyi loceng tersebut sahaja yang boleh menyebabkan anjing itu menghasilkan ILO iaitu respon bersyarat. Mengikut teori Ivan P. Pavlov, beliau telah menjalankan penyelidikan ke atas anjing selama 35 tahun dengan menggunakan loceng bagi memanggil anjing tersebut untuk makan. Tujuan kajian ini dilakukan adalah bagi melihat rangsangan anjing itu selepas mengalami sesuatu pengulangan. Beliau juga turut mengatakan kata kunci bagi teori ini ialah pembelajaran melalui perkaitan. Antara contoh dalam konteks pendidikan, seorang guru mendapati ramai murid bermain dan kurang memberi perhatian ketika guru sedang mengajar di dalam kelas. Oleh itu, bagi mengelakkan murid bermain di dalam kelas, guru perlu menggunakan kaedah rangsangan tak terlazim bagi menarik minat murid seperti menggunakan kaedah lagu. Hal ini dikatakan demikian kerana dapat menarik perhatian murid dengan melakukan sesuatu aktiviti yang seronok di dalam kelas. Rakan-rakan dan hadirin sekalian, wacana seterusnya yang akan saya bincangkan ialah mengenai teori pelaziman operan yang dipelopori oleh seorang ahli psikologi Amerika iaitu Thorndike. Beliau telah berjaya membentuk 3 hukum iaitu hukum kesediaan, hukum latihan dan juga hukum kesan. Pertama sekali, hukum kesediaan merupakan keupayaan seseorang individu di dalam kendirinya untuk memulakan sesuatu aktiviti pembelajaran. Menurut Thorndike, hukum kesan merupakan tingkah laku yang diikuti oleh hasil yang menyenangkan cenderung untuk diulang, manakala tingkah laku yang diikuti oleh hasil yang tidak menyenangkan cenderung untuk tidak diulang. Thorndike turut dikenali dengan kajiannya yang menggunakan kotak teka-teki di mana seekor kucing harus mencari cara bagi melarikan diri untuk mendapatkan makanan. Kajian tersebut telah menyebabkan kucing tersebut belajar melalui percubaan dan juga kesilapan. Teori pelaziman operan turut dipelopori oleh Skinner. Menurut Skinner, tingkah laku manusia terbahagi kepada 2 kategori iaitu tingkah laku responden dan juga tingkah laku operan. Beliau memperkenalkan konsep pengukuhan positif iaitu ganjaran bagi meningkatkan tingkah laku dan juga pengukuhan negatif iaitu menghapuskan sesuatu yang tidak menyenangkan untuk meningkatkan tingkah laku. Antara prinsip pelaziman operan Skinner ialah peneguhan dan juga hukuman. Peneguhan terbahagi kepada 2 jenis iaitu peneguhan positif dan juga peneguhan negatif. Peneguhan positif yang dilaksanakan oleh guru di dalam kelas dengan memberikan sesuatu yang disukai oleh murid. Sebagai contoh, guru memberikan pujian atau markah tambahan kepada murid sekiranya mereka dapat menyiapkan tugasan pada tempoh masa yang telah ditetapkan. Hal ini dapat memberikan semangat kepada murid untuk menyiapkan setiap tugasan yang diberikan oleh guru mereka bagi mendapatkan ganjaran tersebut. Manakala bagi peneguhan negatif pula, guru boleh menarik sesuatu aktiviti yang tidak diminati oleh murid. Sebagai contoh, guru mengecualikan murid daripada aktiviti yang mereka tidak minati. Tidak dilupakan, hukuman juga merupakan salah satu prinsip pelaziman operan Skinner. Hukuman juga terbahagi kepada 2 jenis, iaitu hukuman positif dan juga hukuman negatif.
guru dapat melakukan hukuman positif dengan memberikan sesuatu yang tidak disukai oleh murid. Sebagai contoh, guru mendenda murid yang gagal dalam peperiksaan. Hal ini dikatakan demikian kerana murid akan berusaha dengan lebih gigih untuk mendapatkan markah yang lebih baik. Hukuman negatif pula ialah menarik sesuatu yang disukai oleh murid, seperti menarik kebenaran untuk pulang ke rumah dengan lebih awal, sekiranya mereka tidak dapat menyiapkan latihan yang diberikan oleh guru mereka dalam tempoh masa yang ditetapkan. Hadirin sekalian, seterusnya izinkan saya meneruskan bicara saya mengenai kelebihan teori behaviorisme ini. Pertama sekali, teori ini dapat melatih atau mendidik kanak-kanak yang masih memerlukan bantuan daripada orang dewasa di sekeliling mereka. Sebagai contoh, kanak-kanak tadika memerlukan bimbingan dan perhatian yang lebih daripada orang di sekelilingnya, terutamanya guru-guru mereka, kerana mereka mudah mengikuti apa yang diajar dan disuruh, selain suka meniru perlakuan orang di sekelilingnya. Seterusnya, kanak-kanak juga suka mendengar bentuk-bentuk penghargaan yang diberikan kepada mereka sebagai satu pujian. Hal ini dapat menaikkan semangat belajar dalam diri mereka. Sebagai contoh, guru memberikan pujian lisan seperti, "Bagus sekali, tulisan kamu kemas dan juga jelas." Selain daripada itu, teori ini menekankan kemahiran lisan berbanding kemahiran membaca dan juga kemahiran menulis. Melalui aspek kemahiran yang ditekankan ini dapat memberikan kelebihan kepada murid-murid kerana aspek lisan iaitu mendengar dan juga bertutur penting dalam situasi harian seorang murid. Sebagai contoh, guru meminta murid untuk menceritakan kembali pengalaman cuti sekolah mereka di hadapan kelas bagi mengalakkan kemahiran bertutur. Tidak dinafikan juga, teori behaviorisme ini juga mempunyai beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian. Kelemahan ini melibatkan aspek yang lebih mendalam mengenai tingkah laku yang tidak dapat dijelaskan sepenuhnya oleh teori ini. Dalam perbincangan ini, kita akan meneliti beberapa kelemahan utama teori behaviorisme. Seperti yang kita maklum, penggunaan hukum merupakan salah satu cara seorang guru mendisiplinkan seorang murid. Hukuman ini akan mendatangkan akibat buruk kepada murid. Hal ini kerana sistem pembelajaran tersebut lebih tertumpu kepada rangsangan dan juga gerak balas yang ditunjukkan. Sekiranya tiada rangsangan, maka sesuatu tidak balas itu tidak akan berlaku. Sebagai contoh, seorang guru akan memberikan rangsangan seperti pujian ataupun hadiah dan baru murid-murid akan memberikan jawapan yang dikehendaki oleh guru mereka seperti menyiapkan sesuatu tugasan yang diberikan oleh guru tersebut. Hal ini akan menyebabkan murid-murid lebih mementingkan ganjaran daripada memahami dan menguasai ilmu yang diajar oleh guru. Hadirin sekalian, sebagai noktah bicara dapat kita simpulkan bahawa teori pemerolehan bahasa behavioris memainkan peranan penting dalam membentuk keterampilan berbahasa seseorang individu, terutamanya dalam kalangan murid-murid. Teori ini menekankan pemerolehan bahasa melalui peniruan, pengukuhan dan juga pengulangan yang secara langsung dapat membantu dalam penguasaan kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan juga menulis murid-murid. Dengan bimbingan yang betul daripada ibu bapa dan juga guru, murid dapat mengembangkan kebolehan berbahasa secara lebih efektif dan seterusnya meningkatkan keyakinan diri dalam berkomunikasi. Sebagai penutup tirai wacana ilmu kita pada hari ini, marilah kita sama-sama mengaplikasikan pendekatan teori behaviorisme ini
secara lebih berkesan dalam sistem pendidikan agar murid-murid dapat membentuk jati diri serta meningkatkan kemahiran berkomunikasi dalam kehidupan seharian mereka. Baiklah, sebelum saya mengundur diri, saya ingin menyusun 10 jari memohon maaf sekiranya ada tersilap kata dan terdapat tutur bicara yang kurang sopan sepanjang saya menyampaikan pidato sebentar tadi. Saya akan mengakhiri pidato saya ini dengan serangkap pantun. Di atas dahan burung tempua, melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua. Di lain masa bersua lagi. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.